sekarang kita ada dekat booth CF Motor. Kepada semua player-player sports bike 250cc, kalau nak cari sports bike 250cc tapi harga rahmah, ni kita ada CF Motor 250 SR CF Lite. Harga dia bawah 10,000 je ni. Tapi dia 3 silinder lah. Itu motor dia. Korang boleh tengok spek dia dan korang nilai sendiri. Okey lah, kalau kita tengok daripada spek motor ni kan, enjin dia walaupun 250cc 3 silinder, output dia sekitar 20.5 kW ataupun dalam sekitar 27.5 horsepower dan 22 Nm torque. Untuk sports bike 250cc macam ni, okey lah kan. Dia bagi brake ABS 2 channel, lampu LED depan belakang. Tapi dia punya meter ni dia bagi LCD lah. Nak dapat TFT tak dapat lah bang, harga murah kan. So dia bagi macam ni lah. Dia okey lah kan. Ada USB port lagi, ada USB Type A, ada Type C. So dengan harga bawah RM10,000 kau boleh dapat semua benda ni. Macam mana? Boleh beli ke baik beli?